cerita. Otak kau okey ke tak? Sebab dadah ke kau jadi macam Sebab dadah pula. Dadah. Teruskan. Buka semua. Fair, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Kemelut rumah tangga pasangan pempengaruh, Siti Jamumol dan Aiman tak kisah yang sebelum ini dikatakan sudah selesai kembali menjadi perhatian apabila pempengaruh itu diceraikan talak 2 pada pagi Khamis. Menerusi rakaman video sesi siaran langsung yang dimuat naik di TikTok, dapat dilihat Siti yang sedang menjual produknya menangis terdesak-desak sebelum meminta Aiman untuk keluar daripada bilik. Siti dan Aiman kemudiannya meneruskan pergaduhan yang didakwa berpunca daripada Aiman. Get out. I don't want to see you. Get out. I don't want to see you. Get out. Ni I ambil untuk abang you. Ni abang you dekat I, right? Abi jam tak cakap pun dia ada apa-apa dengan you. Tak ada. Tak ada. Keluar. I don't want to see you. Get out. Get out. Tak semua benda kena cerita dekat Shut up. Get out. Mana perasaan I as husband? Tak ada. You all asyik cerita dekat live. Asyik cerita dekat live. Semua benda nak salahkan I. I kerja bukan memantat macam you cakap. Hari-hari je cakap I memantat. Mentang-mentang ni bukan rumah I. You boleh tenang keluar. Okey tak apa I keluar. I boleh je keluar. Wait. Sini kejap. Aiman. Asyik-asyik aku je kena. Daripada awal kahwin sampai hujung kahwin. Aku pun ada perasaan juga. Aku patung ke? Perfect ke? Kenapa dah? Aku ni cari duit. Mana ada aku memantat? Duduk sini. Aku ada memantat ke? Duduk sini cerita. Macam ni cakap? Tak apa, aku hadap je lah. Aku boleh je hadap. Okey je. Get out. I don't want. Tak apa, tak apa tu je. Get out. I don't want to see you. Semua orang chat aku. Get out. Mana lagi? What should I do now? Di. Buka jap. I nak ambil barang I. Mana? I nak ambil barang I. Yang sebaik buat live. Kalau you tak buat live, you tak buka pintu tu, betul tak?
No, you just get out. I don't want to see you. You faham tak? Kalau I tengok you nantilah banyak benda I tercakap. Baik, I tak payah jangan tengok you. Tolonglah keluar. I tak okey ni. Keluar. I dah cakap I tak okey. Keluar. I peluk. Dah. Tak, you keluar. You punya kata-kata sakit. Keluar. 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 Tak berhenti lagi ke benda ni? Keluarlah. This is a marketing. Tak, keluar. Bukan. Tak boleh control ni. Do what happened to me. This is marketing for you. No. I feel like this is marketing. No. Are you buat benda I macam No, marketing? lillahi ta'ala. Adakah maruah I macam marketing? Tidak. Janganlah buat macam ni. I tak mahu macam ni. Just get out. Keluar. I minta tolong, I tanya please. satu soalan je. This is a marketing? No. This is marketing? No. You don't have strategy? No. This is marketing for you? No. Habis ni untuk apa? Dia boleh tanya me jawab apa. Takkan nak cerita you cakap benda tu. I You curang. tahu apa jadi You kan. cakap I call you so many times just now. I call you. Berapa lama I nak kena sabar ni? I keluar malam je you cakap I curang. I keluar malam je You cakap buat I curang. macam hotel rumah ni. You Sayang, balik sejam 2 jam. You keluar. Aku nak kena buat apa lagi? Apa yang susah I Live call aku you. tak boleh buat dah. I call Phone you aku dah tak angkat pecah call. dah. Phone aku tak You ada ada dah. phone. You aku ada nak buat live phone. macam mana macam kau. You ada phone. Ni tengok ni. Tunjuk bukti. Tak Tunjuk, payah. tunjuk, Baby. No need. Tunjuklah kat dorang ni yang I cari ni. No Tunjuklah. need. Tunjuklah. No need. Tunjuk. It's not about the money that you bring. Yang I cari. Abang Bukan nak. I memantat macam you cakap. Macam mana I nak trust? Tunjuklah Macam mana I ni. nak trust? Macam mana I cari benda ni? Macam mana I nak trust? You faham tak macam mana I nak trust? I call you minta angkat banyak kali. Tunjuklah. Tunjuk. Jawab soalan I. Tunjuklah kebenaran. I tanya, I cakap kenapa? Apa yang susah nak? Tunjuklah. Apa yang I cari? Tunjuklah. Apa yang I cari? Malam-malam macam ni, tunjuklah. Tunjuk dekat dorang semualah. You nak salahkan I everything. Berulang-ulang kali. I ada perasaan dengan maruah tak? You rasa ni? You rasa I ni ada perasaan dengan maruah tak? Macam orang lain juga. You know what happened, right? You know Sebab what live happened, location right? ke? Sebab You live know what location ke? happened, kan? You sanggup cakap I memantat dengan perempuan lain? You tahu apa semua jadi, Tak, kan? you cakap lah sekarang jawapan soalan I. You tahu semua Jawablah apa yang soalan jadi, I. kan? Adakah I keluar setiap malam memantat dengan orang lain macam you cakap tadi, macam you tuduh I tadi? Setiap kali I keluar rumah? You don't Macam mana answer my I nak question. jujur dengan you? You bagi tahu I. Kalau I jujur semua benda dengan you cerita dekat semua platform. Tak ada, baby. Dekat semua orang. Itu orang tak tahu. I dah takut dengan you. That's all. I dah takut dengan you. Sebab you tahu apa jadi. Kita dah sampai kes polis. You pukul I. That's all. Jangan pandang I untuk tekan I benda yang benda. apa? You faham You dah bermain dengan situasi. semua orang. I kena pertahankan diri I. Okey, baik. You rasa siapa lagi nak mempertahankan diri I? Hakim? Peguam ke? Baik. You lain lah. You ada peguam yang mampu bayar. I tak mampu. I kena berlawan dengan you dekat wartawan, dekat media sosial, dekat semua netizen, dekat followers you. I nak kena berlawan seorang. I just being nice to Family all of iPhone, them. family iPhone bukan orang yang ada-ada tau. Macam you tau. Family I orang kampung je tau. Siapa lagi nak mempertahankan diri I di platform myself? Who? Tak, cuba duduk. Who? diam. Dekat sini sekarang kalau I cakap pun I yang salah. Kenapa nak kata mulut tu kena jaga? Aku tak nak jaga mulut aku sebab bermain dengan beribu orang. Abang dah kata mulut tu jaga. No. Aku tak boleh berjaga. Kita bermain dengan beribu orang. Kita duduk sekali. Okay? This is marketing ke? Tak selesai lah macam ni. Duduklah bermain dengan ribu orang. Kena settle dengan beribu orang. 20,000 orang dalam live. Cerita dia nak hujung ke nak gaduh? Duduklah kat sini cerita. Duduk kat sini cerita. Duduklah kat sini. Ini bukan bermain dengan 1, 2, 3, 4, 5 orang dalam rumah. Ni 20,000 orang rakyat Malaysia. 20k. Pujuk lah dia. Ini cerita pujuk. Ni nak cerita pujuk lagi ke? Kau ingat aku suka ke bila cerita semua dekat public? Abi, apa yang jadi tadi, Abi? I WhatsApp Abi, you simple. Kau tuduh aku memantat dengan perempuan. Abi, I call you. I cakap dengan you baik-baik, Abi. You tipu I so many time. Takkan I nak kena jujur semua benda kat dalam ni? I tak cakap benda tu. Dan you tahu what happened. Why don't you just balik? 2 hari dah balik macam I ni. call you, I cakap baik-baik. Bukan sebab tadi. You buat macam hotel rumah. Dah 2 hari dah bergaduh. Insting I hari ni dapat rasa kuat gila. And kenapa you tak boleh pick up even one time? You nak Even suruh one time. Kenapa you tak boleh pick up? Why? you nak Kalau you tanya I kat my
mana, I instantly bagi tahu you I kat mana. You nak suruh I duduk lagi kat sini dengan I cakap ke? Ataupun you nak suruh I yang bercakap? Semalam I tak tidur sampai ke petang sebab just because of I nak luah dengan you. You buat apa? You dengar tak? You Luah listen lah. Paling tak? tersakiti. Luah. Cepat, luah. Paling tersakiti sekali kat sini. Engkau, luah cepat. Aku nak tengok psycho kau tahap mana, Siti. Teruskan. Jangan mainkan alasan kau sebab kau mengandung, ya? Tak fair for me. Teruskan. Aku dah bertahan lama ni. Nak cakap cepat. Kau nak tunjuk aku punya pekong pun tak ada masalah. Okey je. Macam kau cakap semalam, Abang Aju record. Kau nak buka pekong aku kat M-Star, kau nak buka pekong aku kat sini-sini. Nothing. Okay. You know what happened? Kau yang cakap semalam aku ada rakaman. M-Star, kau cuba tengok apa jadi kat M-Star. Dia psycho. Aku cakap baik-baik. Malam tu, kenapa aku tak nak pergi M-Star pagi tadi? Menipu Man dah seminggu Man Abijam panggil pergi M-Star. Man dah seminggu pergi M-Star. Malam tadi kau tu tak ada cakap apa yang membuatkan aku trigger sampai sekarang. Aku akan buka semua pasal tak ada, kau jangan nak menipu. Man, ni. Kau dengar sini kau dengar sini. Aku ambil video Kau nak aku tunjuk semua video apa yang kau buat tu nak ke aku selama hari ni. Buka lah. Kalau aku paling tersakiti, kau buka lah. Yang kau pukul aku apa semua. Okey, dah buka. Teruskan, tunjukkan pada semua. Okey, aku pukul kau biar mahkamah settle. Kan kau dah hantar aku kat balai polis. Kan aku dah kena. Jadi sekarang ni untuk aku mengelakkan KRT, keganasan rumah tangga, untuk aku pukul kau lagi. Sekarang ni aku tak nak pukul kau dah. Okey? Kalau dulu aku pukul kau, sekarang aku tak pukul kau lagi tau. Aku bijak. Aku akan keluar rumah, aku akan ambil aku punya diri balik lah, maruah balik macam mana kau pijak-pijak sebelum ni. Aku tak boleh lawan kau sebab kau perempuan, you have a followers, kau ada family yang baik, yang bagus, dan semua orang akan memenangi kau. Dan tak ada siapa pun pandang aku ni as kau punya husband. Shut up. Kalau aku cerita dengan kalau aku cerita dengan kau pun, kau takkan mau menyebelah aku. Kau nampak badan. Tak, badan aku cerita apa lagi? Badan aku pukul dia dah report pergi balai polis, right? Boleh sabar tak? Cerita dia panggil aku cakap. Aku tak pernah cakap macam ni. Sabar. Selama ni aku tak pernah cakap macam ni. Bagi aku cakap pula. Fair tak? Boleh tak aku cakap sekarang ni? Aku tak pernah cakap selama ni aku jadi husband ni. Aku tak pernah cakap macam ni. Macam mana aku terkongkong? Apa yang mana aku diikat? Kau nak aku buka semua ke? Buka, macam mana abang kau fair dengan aku? Macam mana aku kena fair dengan kau? Takkan malam ni aku main dengan kau, pagi esok aku nak main-main dengan abang kau? Apa benda? Apa benda kau tahu kan? Aku tak perlu cerita dekat engkau. Dalam-dalam aku tak perlu cerita. Otak kau okey ke tak? Sebabkan dadah tu kau jadi macam ni. Sebab dadah pula. Teruskan. Buka semua. Fair, aku ceraikan Siti dengan talak 2. Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. See you in court. Aku orang kampung, sanggup dipijak. But now aku tak boleh diam. Sekali lagi saksi semua, Siti Surani binti Wahidin, aku ceraikan kau dengan talak 2. Diam dulu. Jangan menggigit. Kenapa? Kenapa?